Penduduk di wilayah Aceh Tamiang dekat Indonesia dikatakan terpaksa memanjat kayu balak yang licin dan berjalan selama kira-kira sejam untuk mendapatkan bantuan ketika jumlah kematian akibat banjir dan tanah runtuh yang melanda Pulau Sumatera itu meningkat lebih 900 orang. Manakala 410 disenarai sebagai hilang. Agensi Cuaca Kebangsaan Indonesia berkata hujan lebat mungkin akan kembali melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara di mana banjir merosakkan jalan raya, menenggelamkan rumah-rumah dalam lumpur dan memutuskan bekalan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, berkata pasukan keselamatan masih mencari mayat dalam lumpur. Dalam masa sama, kebeluran adalah salah satu ancaman paling teruk yang kini berlaku di kampung terpencil dan tidak boleh diakses. Katanya orang ramai bukan mati akibat banjir, tetapi kerana kebeluran. Seluruh kampung juga dihanyutkan di wilayah Aceh Tamiang yang diselubungi hutan hujan. Kerajaan Indonesia sedang menyiasat sejumlah syarikat yang disyaki melakukan penebangan hutan di kawasan sekitar lokasi banjir di Sumatera, sekaligus mengaku kelemahan pengurusan hutan memburukkan lagi bencana alam itu. Kumpulan aktivis alam sekitar mendakwa penebangan hutan yang dikaitkan dengan kegiatan perlombongan serta pembalakan telah menyumbang kepada kemusnahan lebih besar.